Sesungguhnya dia telah berjanji untuk hidup di beleti pengorbanan. Padanya tak ada yang lain selain memberi dan mencurahkan kesejahteraan dan keindahan. Demikian janji sebagai seorang pemimpin untuk terus mengalir, membawa kesenangan. Novel Patriark karya Shanun Ahmad memuatkan tentang kronologi dan perjalanan kehidupan seorang pemimpin ulung yang dinamakan sebagai Patriark atau nama sebenarnya Jasadiah. Berlatar belakangkan kota belantara, Patriark ini ibarat nafas baharu dalam ketandusan pemimpin di kota tersebut. Ironinya, beliau sangat disayangi dan dipercayai oleh rakyat kota belantara pada awal karier politiknya. Rakyat kota belantara pula pada ketika itu sangat mendahagakan sosok pemimpin yang mampu untuk membawa aspirasi dan harapan mereka. Perjalanan novel ini dimulakan dengan kegawatan yang timbul di kota belantara apabila penduduknya mengetahui akan kematian pemimpin ulung mereka, Patriark. Di cuping perlis negeri sebesar mangkuk itu terdapat pasangan suami isteri, Pak Hamad dan Mak Lebar, yang hidup serba kekurangan. Ditunjulkan juga watak Mek Besar yang merupakan peniaga makanan di kedai lalat yang terletak di daerah Kota Baru, Kelantan. Beliau ini telah menyumpah seranah kematian Patriark dan pelbagai cacian dikatakan, contohnya seperti dikatakan kematian Patriark ini sebagai mati murah dan seterusnya. Terdapat juga watak Budin yang merupakan pemuda yang menganggur di kota Darul Aman Kedah, serta watak Wada dan cucunya Romlah yang tinggal di Kulai Johor. Kesemua figura-figura ini telah menerima berita kematian tersebut dengan rasa puas hati dan menganggap seakan-akan kematian ini merupakan kifarah atas kekejaman dan ketidakadilan yang bermaharajalela sewaktu era pentadbiran Patriark. Akhirnya, setelah lama memerintah tampuk sebagai Patriark, beliau diterpa dengan kegilaan harta yang melanda dirinya. Seraya terzahirlah kepribadian sebenar Patriark yang hanya mementingkan harta kebendaan seperti namanya, Jasadiah. Lamunan yang memaksa dirinya untuk menggerenggut segala peluang yang ada telah menjadikan Jasadiah seorang pemimpin kuku besi yang tersasar daripada landasan perjuangannya yang sebenar.